Tapi saya senangnya saya jawab macam ni je. Selamat hari kawan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke mesyuarat lawatan MQA. Oleh itu, pihak majlis Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha pengarah Kolej Vocational Matang iaitu Lieutenant Colonel Bersekutu Tuan Haji Jamali bin Muhammad, yang berurusan kualiti TS Jami Anak Ginoh, ya. Bersama-sama saya, mana dia rakan saya tadi? Encik Ismail tadi? Mungkin okey. Tapi tak apalah, saya sebut nama beliau, yang berusaha Encik Ismail Hasni bin Naim. Beliau juga Ketua Jaminan Kualiti baru, ya. Beliau dah sediakan kita list audit ni. Semua auditor telah dibekalkan dengan list ini dan insya-Allah kami akan bergerak mengikut kumpulan lah. Jadi untuk itu kita lihat dulu kawasan-kawasan yang kita nak audit dengan siapa yang kita akan pecahkan, ya. Menggunakan memaksimumkan, mengoptimumkan kekuatan di KV yang sedia ada untuk kita bersama-sama menggembling untuk tujuan audit. Okey. Jadi kita lihat dulu kepada TPA dulu, ya. Grup TPA. Saya ni kalau boleh semua tempat saya nak pergi. Tapi kali ini saya rasa saya kena bersama-sama dengan grup